Hari last sis di Sapporo, kita orang terus gerak ke airport selepas check out walaupun flight sis jam 9 malam nanti. Sempatlah sis shopping souvenir sikit dekat airport. Ada beli-beli coklat Royce sikit. Dan juga melawat Museum Royce di airport. Almaklumlah, Royce kan made in Hokkaido. Selain Museum Royce, dekat airport ni pun ada Museum Doraemon. Ada banyak aktiviti untuk kids tapi adults pun boleh enjoy. Boleh melawat bilik Nobita. Ada bilik pameran barang-barang Doraemon. Tapi mostly saiz kanak-kanak lah. Pagi-pagi ni sis breakfast onigiri telur salmon. Masih sikit tapi sedap je. Onigiri ni ada dekat Lawson je. Portion dia besar sikit dari onigiri biasa. Hari ini last day dah sis dekat Sapporo. Flight sis malam ni pukul 9 malam macam tu. Pagi ni snow macam dah kurang sikit berbanding hari-hari sebelumnya. Alah, esok lusa mesti akan teringat bunyi lift ni. Sampai dah sis di tempat sewa kereta. Korang nak tahu tak yang banyak-banyak tu semua kereta sewa tu tau. Bukan orang datang parking. Kita orang tak ada singgah mana-mana pun dah lepas check out tadi. Sajalah nak pergi airport awal sikit. Ni kedai dia. Lepas drop je kereta sewa, staff dia terus check and bawa kereta pergi mandi. Dia orang ada car wash and stesen minyak sendiri tau. Bye-bye kereta. Seronok naik awak sepanjang sis dekat Sapporo ni. Lepas pulangkan kereta tu, kita orang tunggu bus shuttle ke airport kat dalam center tu. Salji dekat area kereta sewa ni masih menggunung lagi. Akhirnya sampai dah airport. Ramai betul orang kat airport hari ni. Airport ni ada surau actually, tapi kat area international departure. Sis dekat domestic so tak ada surau. Sis ada terjumpa Fresh Magnet Design signboard train. So apa lagi sis teruslah grab 2. Sis rasakan ni signboard train Hokkaido version je kot. Prefecture lain tak ada. Fresh Magnet ni dijual dekat Kinokuniya Bookstore. Berdekatan dengan domestic departure ada tempat bernama Smile Road di level 3. Area ni ada Royce Museum, Hello Kitty Museum dan juga Doraemon Museum. Royce Chocolate World ada 3 ke 4 kedai tah plus museum and chocolate factory. Nak tahu tak, Royce yang korang beli kat airport tu originally from Hokkaido tau. Senang cerita lah kan, Royce ni orang Hokkaido lah. Royce ni kan, korang kena check jugalah ingredients dia tau. Bukan semua benda boleh makan. Itu dia Royce Museum and adalah sikit-sikit sejarah yang ditunjukkan dekat sini. Time ni sis letih sikit so tak sempat lah baca sangat. Sebelah museum ni adalah factory kecil Royce. Dia orang tunjuk step by step cara dia orang buat coklat. Sopan santunnya mesin dia letak coklat. Royce juga ada bakery. Tapi kan sis malas nak tanya yang mana boleh makan, so sis tak beli apa-apa pun. Kebanyakan ni berasaskan coklat. Ada roti yang letak topping seketul bawah coklat Royce tu. Sebelah Museum Royce tu ada Museum Hello Kitty, tapi sis tak masuk pun sebab sis nak masuk Doraemon Waku Waku. Museum Hello Kitty ni ada cafe dan juga souvenir shop. Tak jauh dari Hello Kitty tadi sampai dah kita dekat area Doraemon. Doraemon ni besar sikit tempat dia. Ada cafe, library, souvenir shop, workshop and ada lagi rasanya tapi sis tak sure apa dia. Oh ya, sis lupa dekat airport ni ada stamp rally. Bolehlah try pusing-pusing airport sambil cari stamp rally ni. Doraemon ni pun ada cafe juga and cafe dia ala-ala Hello Kitty tadi.
Menu dia rasanya dia jual western je kot. Sis tak sure sangat. Tiket masuk untuk Doraemon ni 800 yen seorang. Tapi kalau ada Visa card dapat diskaun 10%. Souvenir shop dia comel-comel, tapi itulah mahal sikit lah. Tiket masuk tu termasuk sekali dengan bergambar bersama Doraemon ni, and akan ada staff tolong ambilkan gambar korang. Ini adalah gambar sis bersama rakan-rakan sekolah masa dekat Jepun dulu. Dalam Doraemon Waku-Waku ni ada a few activities yang kids boleh buat. Tapi untuk kids berumur 30-an pun boleh join juga, tak salah. Contoh macam mari melukis ni, gambar random dia bagi. Sis nak Shizuka tapi dia bagi giant. Nak. Tapi kan yang tak bestnya ada timing rupanya nak lukis giant ni. Tu yang kalut semacam colour muka giant tu. Habis. Apa? Habis dah. Tak ada cukup. Rambut tak ada. Oh, dia gerak-gerak lah. Kids yang berumur 30-an kena sedar juga yang semua aktiviti kat sini ikut ketinggian kids berumur 12 ke bawah je. Di sini ada replika untuk bilik Nobita dan Doraemon. Comel lah dia buat replika macam ni. Katanya game ni untuk adult. So adalah benda yang adult boleh main. Game dia macam kena lepuk-lepuk Doraemon tu ke tepi. Korang ingat tak telefon ni ada dalam episod Nobita nak pindah ke Amerika tu? Untuk game ni pula mulanya sis macam tak faham sangat. Kena pijak bulatan yang menyala agaknya baru keluar lagu. Kena pijak yang menyala, yang menyala. Start dari sini pula semuanya tempat OOTD and pameran sahaja. Kena tarik dengan giant. Okey, sis dah jumpa dah pintu sesuka hati. Pendek yang kecil je rupanya pintunya. Oh, kecil. Lepas je pintu ni sis jumpa dengan terowong mengecil ni. And lepas masuk terowong ni secara tiba-tiba tikus pun membesar. Sampai dah sis di time machine. Kalau ada time machine yang betul-betul pun sis pun teringin nak try. Saya ingat sikit time machine ni. Tu yang takut nak diri lama-lama. Di bilik ilusi ni actually korang tak mengecil pun. Jalan balik sini. Ini bilik apa tah Doraemon sebut something dan Kagami macam tu. Cermin ni dia duplicate barang tapi barang dia terbalik. Ini pula bilik di sebalik cermin. Ini pula antara pameran-pameran terakhir dekat museum ni. Dekat library luar ni ada manga Doraemon yang dialih bahasa ke pelbagai bahasa termasuklah bahasa Melayu. Tu dia bahasa Melayu from Malaysia.